Nah, hari ini berbuka puasa dimasakin nyonya. Oh, jadi so. Lah, nak ke semua. Nah, ini matang ya. Matang, Pak. Tomatnya beda, cepet banget empuk. Kita makan seperti ini cuma. Dulu nak boleh nak ipau lah. 这个好吃。妹妹在家里呀、妹妹不会回来呀、那为什么不要回来？他自己有东西吃。哦，除了新鲜有煮冷冻一定有很多啊，我有放冷冻啊。你到你改天好，我们煮汤、牛肉汤。牛肉汤。你上次这样煮姐姐说很好吃。诶，番茄蛋花汤啦。没有了，你要一次放牛肉下去呀、牛肉片呢、那个是番茄蛋花汤，我用新鲜的。那个是番茄蛋花汤。他有吃到肉。我丢牛肉片啊。对啊，我就是说煮牛肉片呢、好吃。对啊，以前那个是番茄蛋花汤。也可以啊。加牛肉也片。可以，这样煮很好吃。他说这样很好吃。对啊，我用新鲜的番茄。这样对对，我太太知道吗？这个是水分对对，我们杀全部营养都出来。这个不用杀太太，这样杀了没有关系。太太刚才有没有洗手？有。怎么坏掉呢？天气太热。哪有可能？哦，天气那么冷就对了。那一天买回来就很漂亮啊。药没有农药。不是，不好剥。不是代表没有农药了，有啦。很容易坏掉，是不是这样？不是这样。而且太太吃的时候什么味道？吃的味道好不好吃？这个很难剥，因为它好。哦，它杀了不好剥，没有杀根它不好剥。因为它还没有烂。Nah ini tuh hari Minggu ya teman-teman. Hari Minggu kita tetap nguli. Jadi nyonya aku tuh sengaja anaknya suruh pulang makan. Ben ora libur. Thế có 有没有加盐吧？有没有加盐吧？番茄炒蛋现在要炒。Godong telo。葱了一点点了。葱是最重要。不是说最重要，它是放在上面绿绿的。如果没有葱都感觉怪怪的。怪怪，2个好不好？那你蛋呢？蛋有几个？随便你。6。你要几个？这比较不会谁。等下给我。感觉都好香。真的哦。说一般的有机那个，对对，黄氏那个哦。我怎么知道？我只知道说，加那个水哈。比较甜。加味精最甜。对，加。等一下加啦，对对，一点点。哎，我比较开心。我被你哦。哎，那我太太也很高兴啊！你不要这样讲啊！你太太也很高兴，长到围巾都好吃好吃。这个如果加辣椒不适合的，不适合。
台湾也有很有名是洋葱炒蛋，太太，我们不喜欢的。喜欢啊。哦，我在这里都没有做过。对啊，因为我们吃的太好啊。哦，洋葱炒蛋是不是很好的菜？对。哦。很便宜的菜。但是洋葱是很好的，对身体来讲，排毒。以前阿公在的常常用。他喜欢那个了，泡那个，泡加一那个了。加一。沙拉。这个要热热再吃，姐夫还没回来不知道，太太肚子饿了。对。我感觉到如果加蒜头比较香，比较好吃。有人也有加胡椒，姐姐还有加大白粉的。每个人的做法不一样。不是啦，那个看电视。等一下加水。如果太太喜欢番茄很烂的，对。有人随便这样比较好吃，也有，每个人不一样的。要烂才好。这个都还没有烂。哦。这么多，啊，你要切的这么大块。等一下喽，再炒一炒变水来了吗？熟喽，太用力啦！Nah, hari ini berbuka puasa dimasakin nyonya. Oh, tadi so. Lah, enak ke semua? 是你呀！不是啦，刚才他在播放仪器里面哦。吓死人了！好像。姐姐这样下去。不是盐巴，等一下，要现在。现在都要放下去了。哦，如果温暖的时候再加，很像煮汤，加冰糖，对，冰糖很重要。对。煮番茄炒蛋要一点冰糖。冰糖。这个阿佑的最爱啊！阿佑最爱。为了阿佑哈。那个什么名字？那个什么名字？台湾叫什么？味精。盐巴忘记了，姐姐还没加。盐巴还没加呢。盐巴。对啊。等一下。哦。什么时候？加盐巴一点点。要盖起来吗，姐姐？当然要盖呀。这个水。还好，它会生水。Tadi tak preteli ya teman-teman, nyonya aku belanja. Ini kesetnya bersih teman-teman, aja khawatir. Memang tempatnya ini yang lemah, aku arep masak ya diumbah meneh. Soalnya basah sayurannya. Kain-kain kayak gini nek pakai kainnya nyonya ya emosi jiwa, ya kain seenaknya. Nah, tiap hari ya belanja kok ini ya, harap dimaklumi. Cerah kaget. Kalau ada waktu ya dipreteli. Masukin. Bạn quay về lại, tại sao thầy thầy mày ta tên hoa ta suy chảo là rồi là ta suy chảo不会thầy thầy这么了解睡觉了那么简单的事情。 Nah, ini masakannya nyonya saya teman-teman untuk kita semua nih. Oh, 这个番茄很好，太太。这个黑你太太的番茄很好，很快烂，太太。不一样，跟昨天那个不一样。它很快都变水。哦，一分钱一分货了，太太。昨天那个lo很难，不会难。 Nah, daun bawangnya masuk ya. Nah, ini matang ya. Matang, tomatnya beda, cepet banget empuk. Ini matang. Ini waman rukomeyo cang taput. Nah, bentukannya seperti ini ya, teman-teman. Fancy cautan. Wah, tai cinapin salah lah. Sangat. Luro ya dia loh.
哎呦，你不可以这样看看啊！这个时间还没到，嘴巴不可以吃。怎么样唱？不能唱。Kita makan seperti ini cuma. 有没有好吃，太太？它的纤维都够，刚刚好。Nah ini jalanan malam hari ya. Ya? 你有这个就 OK 了哈。好。这个木瓜怎么这么烂？看起来就。Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka hamdu wa laka hamdu. 以后你还是要亲啊，还很多。Nah kita tambahin sambal terasi ya. Nah gini wis mantap. 饿不龟哈。还有，你要不要去烫个青菜？不用了。好像没有绿色的青菜了。Ini nggak dapet sayur hijau ya. Masak sayur takut kebanyakan.
哎呦，那边还有那个大蛋，哦，好，那全部给你了，好不好？啊，好，这样我们很快就解决了。这个我又拿一包了。这个好吃，来，这个我拿一包了。那个没有味道，不要。Kesabaranku setipis tisu, Mbok. Masak sayur hijau yang agak banyak, Mbok. Berarti seharian kan aku nggak dapat serat ya. Kebanyakan, takut kebanyakan. Padahal menantu pulang. Dimakan mbokku sendiri gak cukup, kayak sengaja banget gitu. Kamu nggak apa-apa ya, nggak masak sayur ya. Giliran orang mau makan suruh ngerebus sendiri sayur, kayak sengaja banget gitu loh. Orang udah tinggal ngelap nasi suruh ngerebus sayur. Sapa sing ora ingin meneteskan air mata ngono ibaratnya. Aku tuh bukan tipe manusia yang bisa menyembunyikan kalau saya sedang kecewa, itu tidak bisa, teman-teman. Wis aku yang menengahi arep piye meneh. Saya itu belum sedewasa itu, masih anak kecil ya. Bocah banget. Anterin kerupuk ini. Nyonya aku merayuku. Karena kesabaranku dari siang diuji. Pagi-pagi bilang jangan libur. Kayak emang sengaja.
Nah ini saya ada apa ya jenengnya teman-teman, jenengnya sagu. Nah, kita masukin semua ya, sagu mutiara semuanya. Ini pisang ya, kemarin itu nggak dimakan, hampir busuk, dimasak kuah. Nah ini airnya aku ganti ya. Nah aku masukin pisang, aku tambahin pandan, garam, mendidih tak matiin ini nanti. Nah biar matang dulu. Ini bumbu mutiara ini nanti dibiarin. Nah aku nggak tambahin gula ya, karena pisangnya wis manis banget, jadi jangan semuanya ditambahi gula. Aku tambahin godong pandan, setelah mendidih aku kasih santan, matiin, tak biarin. Nanti malam baru dimakan. Pinggirannya gosong saking panasnya. Ini panci ini kekecilan. Nah tambahin santan ya. Nah cukup, jangan banyak-banyak. Nah, kayak gini ya. Santannya jangan pecah. Putih. Wes matikan. Ono pucuke iling i. Nah, sekarang malam hari ya. Ini kolak saya yang tadi. Nah, kita aduk-aduk ya, coba lihat mutiaranya. Oh, mutiaranya perfecto ya. Dia wis mulai menggumpal-gumpal. Seperti ini. Kolak. Cuman direbus, setelah itu dibiarin ya, tak biarin 1 jaman. 这个香蕉煮汤太太，黄丝那个的，这边对呀，尝一下有没有很甜，有没有好甜？怎么样？为什么吓一跳？不好吃。以后如果好吃东方一对对，sebulan的时候就这样送给东方一。不好吃，不好吃，酸酸的。不然香蕉有酸甜哦。这个黄色的香蕉那个它有酸酸甜甜哦。它有小小的那个有没有吃？什么？泰国的小小的那个的。对呀、好甜哦，太太。不会好甜，不会很甜很酸啊。好香。小小的这个有没有吃？有啦，还有这个叫什么？台湾珍？珠比较好吃。我这个不是珍珠啊，对呀、你要买珍珠。这个比珍珠好诶，这个太白粉诶，太白粉。不知道啦，这个卖啊，这个白色这个卖，我们自己下去煮啊。这个白色要不要？靠近一点，一点就好。这样。好，这个叫什么？你说太白粉，我泰国啦，泰国的沙库啦。怎么讲？香蕉很好吗？泰国菜里面做的哦。现在泰国的卖那个了，有人加菠萝蜜。Jadi kan seperti ini ya, nyonya aku nggak biasa. Sekarang hampir jam 9. Sekarang itu jam 8.45, hampir jam 9. Nyonya aku masih nulis nomor padahal hari Minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Masak sagu ini gampang banget ya. Air mendidih, cemplungin, setelah itu ditinggal, dibiarin. Airnya tak buang yang pertama. Aku rebus lagi yang kedua, terus tak biarin.
Ini pisang itu pisang buah. Dia itu ada rasa asam sama rasa manis. Bukan pisang kepok yang kenyal-kenyal itu, bukan. Pandannya kerasa banget. Manisnya itu alami dari pisang. Rekomen untuk takjil ya. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sabar kita itu tidak setipis tisu dan sabar lebih lagi. Kedepannya lebih ikhlas lagi. Lebih mau memaafkan lagi. Ya wes lah. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye bye. Sarangnya.